Hari kedua di Sapporo, sis plan nak main ski. Gebu sangat snow kat sini. Nak main snow fight pun tak boleh sebab cannot kepal jadi snowball. Snowman pun tak jadi sebab snow tak boleh jadi bulat dan bila kepal dia hancur. Tapi snowflake cantik sangat, walaupun tengok dengan mata kasar je. View pagi balkoni Airbnb sis putih je, cantik sangat. Walaupun sis tak faham sangat, tapi enjoy juga tengok banggumi dia orang sebab colourful. Weh, sliding door dia tak boleh buka weh. Maybe stuck sebab snow beku agaknya. Hari ni sis breakfast minum hot chocolate hilangkan kesejukan. Sis sebenarnya plan nak ke tempat ski yang tak jauh dari Airbnb sis. And nama tempat tu adalah Takino Suzuran Hillside Park. Mulanya cadang nak ke Niseko sebab Niseko famous tapi jauh sangat. Kalau Takino Suzuran ni tak jauh sangat, dalam 30 minit je dari Airbnb. Tangga kat sebelah lift ni penuh gila salji. Mama excited betul suruh ambil gambar dia. Sabar tak apa tu. Okay. Doa. Okay. Yeay, nak pergi ski. Kalau boleh main lah. Sis tak pernah main pun. Terdia tengok ni Jihanki dia tertimbun salji. Jihanki ni depan Airbnb sis je. Di mana-mana pun boleh nampak salji bertimbun sekarang ni. Sis tertinggal air ke dalam kereta semalam. Sekarang dah jadi ais. Tengah tu orang sebenarnya tak tahu cara nak buka heater, so buka tingkap je lah. Ambil gambar ni. Ambil nampak pokok tu. Cute nya snow masuk dalam kereta. Alah, cantiknya. Tak boleh move on lah. Sepanjang jalan langsung tak boring sebab view sangat cantik dan putih je. Okey, sekarang kita dah nampak pergunungan salji macam dalam Detective Conan. Sikit je lagi nak sampai. Okey, sampai dah. Sini ada bus stop yang maybe boleh naik dari Sapporo kot. Kena naik tangga untuk ke pintu masuk. Mengah weh, tahu tak? Takino Suzuran ni setiap tahun masuk free dari 23 hari bulan 12 sampai 31 hari bulan 3. Kalau nak main slide boleh pinjam slide for free. Tapi kalau nak sewa peralatan ski kena bayar lah. Dekat sini time spring tak silap sis macam boleh tengok bunga-bunga yang diorang tanam. Honestly sejuk gila. Sis actually tak suka winter tapi mama suka. Sis tak sure kenapa dekat sini tak ramai orang walaupun masuk dia percuma. Yelah, I mean cuba tengok ni. Cuba tengok cantik kot. Salji powdery, putih. Yang ini tempat sewa ski and slide. Ini adalah contoh di mana di sebalik video-video snow yang cantik-cantik tu, kita boleh tengoklah kegigihan jalan atas snow dan tenggelam lepas tu seluar jadi basah, glove pun basah. Dalam pula. Sekarang suhu adalah negatif 3.5. Tapi kan terasa lagi sejuk dari negatif 11 semalam masa kat Airbnb. Maybe sebab dekat area luar bandar kot. Loh, tiba nak tukar kat tengah-tengah jalan ni. Nasib baiklah tak ada orang, so tak malu sangat lah nak main tongkat ajaib. Tengah-tengah main tongkat ajaib, tiba-tiba terdistract dengan orang pakai tudung. Tu ada orang pakai tudung. Okey, last kita bertukar. Sis nak juga main baling-baling snow, tapi itulah banyak pula snow ketul-ketul yang besar-besar. Kita orang tak main pun slide or ski sebab malas. Lagipun sejuk sangat lah walaupun baju 3 lapis dah tu. Sis pakai heat tech baju dengan seluar, fleece and varsity tebal tu tapi masih ketar-ketar. Actually time ni tiba-tiba je salji turun and suhu turun ke negatif 4 Celsius. Dan berangin pula tu. Sejuk gila weh. Dah lah seluar, glove semua basah. Tapi nasib baik varsity ni kalis air. Sis recommend pakailah jaket kalis air and baju tu bagi lebih sikit dari 3 lapis. Masa ni dah terasa nak balik tapi tak jumpa pula ibu bapa kat mana dah.
Time winter ni banyak je benda free boleh try, tapi sis tak try pun. Sis dah jumpa balik ibu bapa, tak sure lah dia orang ke mana sebenarnya. Masa ni snow dah makin lebat dan suhu pun dah makin drop. Dah sejuk sangat tu, kita orang pun masuklah rest lounge ni untuk panaskan badan. Dalam ni ada tempat duduk, ada jihanki, locker and sink basuh tangan. Dekat sink tu ada air panas tau. Lega lah juga dapat panaskan tangan ni. So dapat tengok semua. Ada juga tempat untuk charge phone. Sis beli Van Houten Coca panas. Bukan nak minum pun, tapi nak pegang je sebenarnya. Keluar je dari rest lounge tu, saji makin lebat pula. Ibu bapa ajak main salji before balik sebab nak ambil video masa ni. Cik. Dah pakai glove pegang jap sejuk gila. Pegang phone je. Pegang phone Dia orang main baling-baling je snow tu. Kitanya dah tengah sejuk. Ibu bapa Ibu bapa tengah main salji seronok-seronok. Lepas tu hampa cepat. ibu bapa Itu semua konten je sebab lepas tu sis pun main baling-baling snow juga. Topi kait band ni cari tak sis jumpa kat bandar je. Harga pun RM3 je. Sebab kalau pakai tudung biasa confirm nanti lencun. Walaupun sejuk tapi sis tetap excited ambil video-video estetik begini. Walaupun gelap macam ni, sis suggest pakailah sunscreen juga sebab nampak tak matahari tu still ada. Perjalanan nak pergi tempat parking pun jauh sikit. Sebab tu lah kita orang rehat sekejap dekat dalam rest lounge tu. Sis dengan mama plan nak buat snowman, tapi sebab snow susah nak kepas, so mampu buat begini saja. apa buatlah ambil buat tambah atas kepala. Masa ni abah tengah panaskan enjin, so sementara tu kita orang buatlah snowman. Orang katakan snowflake dekat Hokkaido ni cantik, so sis try lah cari. Snowflake dekat kawasan outskirt ni ada bentuk-bentuk yang cantik-cantik. Kalau dekat city tak ada snowflake macam ni. Cantik. Apa makan apa? Apa? Please turn right. Tak makan apa pula tadi? Makan telur tu je tadi. Makan telur je nak buat nak. Mama abah tengah discuss nak balik beli barang makan. Kawasan ni sis rasa hari siang mesti cantik je, tapi kalau malam mesti seram. Ada orang jalan kaki nak pergi mana ni, sejuk tau. Sebab sini tak dekat sangat dengan public transport. Musim-musim sejuk ni bateri cepat habis juga. Adalah orang bagi tips suruh lekat hot pack dekat belakang phone bagi panas sikit. So bateri lambat lah sikit habis. On the way nak balik Airbnb tu adalah lalu satu kawasan perumahan ni. Cantik-cantik rumah dia orang.